Yang kelima adalah daripada Meta AI lah, ya, which is dalam kes ni adalah teknologi yang percuma lah. Kalau berbayar, kalau anda still lagi inginkan kepada mungkin dari segi full control dan pelbagai custom made, anda boleh gunakan Midjourney lah ataupun Flux. Itu antara beberapa teknologi yang boleh digunakan pakai. Okey, so mari kita pergi kepada teknologi yang saya nak nyatakan. Okey. Ya, perkara pertama adalah teknologi yang berkaitan dengan Gemini ataupun Nano Banana lah. Itu teknologi daripada iaitu daripada Google, ya. Okey, saya tengah load satu artikel ni. Okay, teknologi Nano Banana ini iaitu daripada Google ni, dia ada kecanggihan dia, iaitu pertama sekali ini berikut adalah kecanggihan dia. Kalau kita start dulu dengan cara kita menulis arahan dia. Pertama sekali kita gunakan, kalau boleh jangan gunakan ejaan kontut-kontut. Kena gunakan yang the best adalah kita gunakan ejaan yang kalau boleh kita punya penceritaan tu quite panjang, ya. Ini antara dia punya prerequisite lah, ya.